Kalaulah begitu sikap Malaysia dan telah diketahui oleh Donald Trump, kenapa tetap Trump hadir ke Malaysia? Apa manfaatnya hadir ke Malaysia? Kalau semata-mata sidang ASEAN, dia boleh tidak hadir dan mewakilkan kepada Vice President ataupun kepada setiausaha negaranya untuk hadir. Kerana di era Donald Trump ini bukanlah era yang menggembirakan. Beliau sentiasa meletakkan kelebihan mesti berpihak kepada Amerika. Biarlah orang lain menerima kerugiannya. Malaysia telah pun dihadiri oleh Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, pada 26 Oktober bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Yang kebetulan pada tahun ini Malaysia adalah tuan rumah kepada ASEAN yang mempengerusikan ASEAN. Dan pastinya di dalam negara dan juga di luar negara terdapat banyak kontroversi berkait dengan kedatangan tersebut. Termasuklah bantahan-bantahan awam, bantahan-bantahan daripada NGO, parti politik dan tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia sendiri berkait dengan kedatangan Presiden Amerika tersebut. Dan isu yang paling sensitif yang dikaitkan ialah bagaimana sokongan Amerika, secara khususnya Donald Trump, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza, yang menjadi satu kontroversi dan juga bantahan terhadap kedatangan beliau baru-baru ini. Itu satu perkara yang menjadi persoalan mengapa Malaysia yang dilihat sebagai sebuah negara yang lantang dalam memperjuangkan isu-isu Gaza dan Palestin itu menerima kehadiran Donald Trump ataupun menjemput kehadiran Donald Trump dalam pertemuan ini. Itu perkara yang pertama yang dibincangkan. Dan yang keduanya, perbincangan di sini ialah apa manfaatnya kepada Donald Trump untuk hadir ke Malaysia dan kenapa dia hadir ke Malaysia berbanding dengan pilihan yang lain yang boleh dibuat oleh beliau untuk tidak hadir, dan juga apa manfaatnya kepada Malaysia yang sanggup untuk mempertahankan kehadiran Donald Trump dalam sidang ASEAN tersebut. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut kepada persoalan tersebut, kita pergi kepada sejarah secara langsung hubungan di antara Malaysia dengan Amerika sejak daripada Malaysia merdeka pada tahun 1957 sebagai satu bentuk pembelajaran untuk kita semua bagi memahami konflik yang berlaku dan situasi yang berlaku. Dan dalam video yang kita telah siarkan pada beberapa hari yang lalu, kita menceritakan bagaimana bentuk kehadiran ketua-ketua negara luar daripada ASEAN itu adalah disebabkan oleh jemputan tahunan kepada semua rakan-rakan dialog ASEAN yang ketika ini jumlahnya lebih daripada 10 buah negara. Antara terawal kita sebutkan sebelum ini iaitu Australia dan juga New Zealand, kemudian Jepun dan juga Korea, kemudian China dan juga India, UK dan juga Kanada, Kesatuan Eropah dan lain-lain pihak yang diterima sebagai rakan dialog ASEAN, termasuklah Amerika sejak tahun 1977. Dan kalau kita ketahui untuk dikaitkan dengan kedatangan tadi, Amerika memang setiap tahun dijemput untuk menghadiri sidang ASEAN ini bersama dengan ketua-ketua negara yang kita sebutkan sebagai rakan dialog ASEAN tadi. Tetapi tidak setiap tahun Amerika menghantar presidennya untuk hadir. Ada tahun yang presidennya hadir dan ada tahun presidennya hanya digantikan dengan vice president. Sebagaimana berlaku di Indonesia pada tahun 2023, hanya Vice President Kamala Harris yang hadir. Sebelum daripada itu, di era Donald Trump juga, ketika mana Singapura menjadi tuan rumah, hanya Vice President yang dihantar. Tetapi Presiden sendiri ada yang aktif hadir seperti Obama. Dia hadir di sidang kemuncak ASEAN di Kuala Lumpur 2015. Dan sidang kemuncak ASEAN di Vietnam pada tahun 2016 juga dihadiri oleh Obama. Kemudian Trump sendiri pernah hadir ke satu sidang kemuncak ASEAN pada tahun 2018 begitu ataupun 2017 di Filipina, dan juga Presiden Joe Biden hadir di Cambodia ketika mana Cambodia menjadi tuan rumah pada tahun 2022, dan selebihnya adalah digantikan oleh Vice President ataupun setidaknya setiausaha negaranya seperti Antony Blinken hadir pada tahun lepas di Laos ketika mana Laos menjadi tuan rumah sebelum pass the baton to Malaysia sebagai chairman kepada ASEAN. Itu rekodnya. Jadi persoalan di sini, kenapa tahun ini Donald Trump pilih untuk hadir? Tambahlah pula yang hadir itu tuan rumahnya adalah Malaysia yang lantang mengkritik dasar-dasar Israel, tindakan-tindakan Israel yang kaitannya secara langsung dengan tindakan Amerika yang menyokong Israel. Itu satu persoalan. Dan persoalan kedua yang kita sebutkan tadi, apa manfaatnya kepada Malaysia dan kepentingannya kepada Malaysia yang diistilahkan oleh pihak yang menentang kehadiran ini beria-ia sangat untuk menerima kehadiran Donald Trump tersebut. Kita pergi kepada latar sejarah bagaimana kita sebut tadi di antara hubungan di antara dua negara yang bermula sejak tahun 1957 yang kita pecahkan kepada 3 fasa yang kita boleh sebutkan fasa awal, iaitu di era Tunku Abdul Rahman dan juga era Tun Abdul Razak. Kemudian fasa pertengahan, iaitu di era Tun Dr. Mahathir. Walaupun satu Perdana Menteri, fasa ini fasa yang begitu panjang, pada tahun 1981 hingga 2003,
dan berikutnya adalah fasa pasca Dr. Mahathir, iaitu di fasa Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib, dan juga berikutnya sehinggalah kepada tahun ini, iaitu fasa di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Fasa pertama di era Tunku Abdul Rahman itu adalah fasa yang agak kompleks. Di sebalik Malaysia dianggap sebagai sekutu kepada Barat ataupun lebih rapat kepada negara-negara Barat, bila mana kita merdeka daripada British, kebergantungan kita kepada British masih lagi kuat pada ketika itu, dan Amerika menjadi antara negara terawal yang mengiktiraf kemerdekaan Malaysia. Maka hubungan itu adalah hubungan yang dianggap baik, tetapi bagi pihak Tunku Abdul Rahman terutamanya, kita masih lagi tidak berpuas hati dengan banyak sikap-sikap Amerika dalam apa yang disebut sebagai konflik geopolitik yang melanda rantau ini, yang bagi kita tidak menunjukkan bahawa Amerika sebenar-benarnya bersama dengan Malaysia dalam segala hal. Jadi perkara ini boleh dilihat dalam beberapa isu, terutamanya berkait dengan konfrontasi di antara Malaysia dengan Indonesia dan sedikit konfrontasi dengan Filipin. Di sebalik Malaysia mengumumkan penubuhan Malaysia daripada Tanah Melayu, bergabung dengan Sabah dan Sarawak serta Singapura, membentuk Malaysia 1963. Dan perkara itu dibantah dengan keras oleh Indonesia di bawah pentadbiran Sukarno dan dibantah juga oleh Filipin yang menuntut Sabah untuk menjadi sebahagian daripada Filipin. Dan ketika itu pastinya Malaysia mengharapkan Amerika yang ianya cukup rapat dengan Britain untuk turut sama menjadi pihak yang menunjukkan sokongan sepenuhnya kepada Malaysia. Tetapi Amerika tidak bertindak demikian. Amerika cuba untuk menjadi mediator yang neutral di antara Malaysia dengan Indonesia terutamanya, yang bagi Malaysia itu adalah satu sikap yang tidak baik, dan bagi Malaysia juga salah satu, terutamanya dalam konteks Filipin, seolah-olah Malaysia menganggap Amerika memberi sokongan kepada Filipin untuk menuntut Sabah. Kerana kita tahu bahawa Amerika adalah negara yang pernah menjadi penjajah kepada Filipin sebelum daripada itu, dan hubungan di antara keduanya lebih akrab berbanding Malaysia. Tetapi hakikat di sini bagi pihak Malaysia yang menganggap isu kedaulatan adalah satu keutamaan, kerana kita telah pun bersetuju untuk membentuk Malaysia, dipersetujui oleh keempat-empat wilayah itu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Tetapi bagi pihak Amerika pula, ia lebih melihat kepada konteks geopolitik. Dalam keadaan Indonesia yang ketika itu sukar untuk diramal dan sukar untuk dikawal oleh mereka, Presiden Sukarno sebagai satu orang nasionalis kepada bangsa Indonesia disebutkan itu, dilihat terbuka juga kepada kuasa-kuasa lain terutamanya di era Perang Dingin, iaitu Soviet Union. Walaupun tidak secara langsung dikatakan beliau berada di pihak kiri ataupun menyokong komunis, tetapi Indonesia dilihat terbuka menuju ke situ, terutamanya semakin berkembangnya Parti Komunis Indonesia pada era tersebut. Ini menyebabkan Amerika terpaksa memilih untuk tidak dilihat memihak kepada Malaysia, supaya Indonesia pula tidak mengambil sikap untuk memihak kepada pihak lawan dalam Perang Dingin tersebut, sehingga akhirnya Indonesia menjadi satu pangkalan baru kepada gerakan komunis di rantau Asia Tenggara ini selepas Vietnam, Laos dan juga Cambodia. Itu perkara yang tidak diingini oleh Amerika. Tetapi lama-kelamaan, bila mana konflik ini ataupun konfrontasi ini menunjukkan satu perkembangan yang terlalu agresif, penguasaan Indonesia yang berlebihan ketika itu, dan juga berkembangnya Parti Komunis Indonesia di dalam negara tersebut, menyebabkan Amerika terpaksa mengambil sikap walaupun secara diam-diam untuk memberikan sokongan kepada Malaysia dalam bentuk latihan ketenteraan yang diberikan kepada tentera Malaysia, dan juga bantuan risikan dan juga peralatan berkait dengan pertahanan yang diberikan kepada Malaysia. Walaupun jumlahnya tidaklah sebesar jumlah yang dibantu oleh British, tetapi dianggap bahawa Amerika sudah mencuba untuk mengimbangi kekuatan Indonesia sehingga akhirnya membawa kepada penyelesaian konflik ini. Itu fasa Tunku Abdul Rahman. Tetapi dalam tempoh yang sama juga, sikap Malaysia terhadap konflik di Vietnam menyebabkan hubungan di antara kedua-dua negara itu menjadi lebih baik. Kerana di sini walaupun tidak secara langsung, secara terbuka, tetapi Malaysia sebenarnya dikatakan pada ketika itu lebih favor kepada Vietnam Selatan, dengan di antara secara diplomatiknya kita mengiktiraf negara Vietnam Selatan yang selari dengan kehendak Amerika pada ketika itu, dan juga kita terlibat dalam pelbagai usaha-usaha lain termasuklah memberi bantuan kemanusiaan, menghantar ahli perubatan kita ke Vietnam Selatan dan pelbagai bantuan-bantuan lain, termasuk katanya ada latihan ketenteraan yang dibuat di Malaysia melibatkan anggota-anggota tentera daripada Vietnam Selatan. Maka di sinilah sikap Malaysia itu memberikan satu peluang kepada Amerika untuk menilai kembali bahawa Malaysia adalah satu rakan kepada Barat yang dipercayai dan diyakini.
Tetapi dalam fasa ini juga, bila mana Malaysia diambil alih oleh Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri, kita mengambil pengajaran di atas pahitnya peristiwa konfrontasi Malaysia-Indonesia itu, yang menunjukkan bahawa kuasa barat tidak semestinya berada di pihak kita sepenuhnya bila mana secara geopolitiknya tidak menguntungkan mereka. Maka kita berasa pahit pengalaman tersebut. Dan juga perkembangan yang berlaku di Suez, di Mesir, bila mana tentera British telah pun mengundurkan tentera mereka secara beramai-ramai walaupun tak sepenuhnya. Dan awal daripada itu di India, lepas merdeka India, menunjukkan bahawa kebergantungan kepada kuasa barat sama ada Amerika ataupun British yang memberikan kemerdekaan kepada Malaysia sudah pun tidak boleh diletakkan kebergantungan lagi. Menyebabkan pada ketika itu, negara-negara yang berada di Asia Tenggara mengasaskan satu polisi disebut sebagai ZOPFAN, ZOPFAN, iaitu Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Bila disebut Zon Aman, Bebas dan Berkecuali itu memberi makna bahawa negara-negara di Asia Tenggara ini tidak membenarkan mana-mana kuasa besar, terutamanya yang berada dalam fasa perang dingin di antara Amerika, blok barat, menentang blok Soviet Union ataupun Rusia pada hari ini. Maka tindakan itu dilihat oleh Amerika dengan satu sikap yang tidak senang. Kerana Amerika waktu itu berada di Vietnam, salah satu negara yang boleh dikatakan berada di rantau Asia Tenggara, walaupun Vietnam belum menganggotai ASEAN pada era tersebut. Dan tindakan membuat ZOPFAN ini, zon berkecuali, aman dan bebas itu, dilihat oleh Amerika memberi peluang juga kepada rantau ini untuk dimasuki oleh unsur-unsur komunis. Tetapi lama-kelamaan, sikap yang ditunjukkan itu mula difahami oleh Amerika dan Amerika tidaklah menentangnya tetapi menghormatinya, kerana dia faham bahawa negara-negara di Asia Tenggara, terutamanya Malaysia ketika itu, tidaklah boleh dianggap menentang barat, tetapi kita mengambil sikap untuk lebih berdikari, untuk lebih berhati-hati supaya tidak menjadikan rantau ini sebagai bidak catur kepada mana-mana kuasa besar yang akhir sekali merugikan kita. Itu sikap yang sebenarnya. Di sebalik, mereka juga memahami sikap mereka ketika konfrontasi dengan Indonesia itu yang memberikan satu pengalaman pahit kepada Malaysia, dan juga pengunduran tentera British di Suez tadi yang menunjukkan hilangnya kebergantungan Malaysia dan negara Asia Tenggara kepada kuasa-kuasa barat. Maka itulah fasa yang dikatakan separa suam, separa sejuk di era pertama, iaitu zaman Tunku Abdul Rahman dan juga zaman Tun Razak di antara Malaysia dan juga Amerika. Fasa kedua pula di sudut politik dan diplomasinya adalah fasa Tun Dr. Mahathir. Fasa ini adalah fasa yang panjang, iaitu selama 22 tahun pemerintahan beliau, daripada 1981 hingga tahun 2003. Yang mana fasa ini adalah fasa yang agak kritikal secara diplomasi dan secara politiknya. Malaysia dianggap sebagai negara yang lantang mengkritik Amerika dalam banyak hal. Dan beberapa polisi negara sendiri menunjukkan sikap yang seolah-olah anti kepada barat, walaupun tidak disebut Amerika, tetapi Amerika merasakan ia bersekali dengannya. Antaranya ialah tindakan Dr. Mahathir pada era tersebut yang melancarkan yang disebut sebagai beli barangan Britain sebagai last, iaitu barangan terakhir. Walaupun tak disebut sebagai boykot barangan Britain, tetapi tindakan itu sebagai satu tindak balas Malaysia bila mana Britain mengenakan kenaikan yuran pengajian yang tinggi kepada pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di Britain. Sedangkan tindakan itu adalah tindakan yang tak patut dilakukan kerana Britain telah pun mengaut banyak keuntungan di era penjajahan di tanah Melayu dalam industri getah dan juga biji timah. Sepatutnya berganti dengan kita diberikan kemudahan untuk belajar di negara dia. Tetapi bila mana Britain menaikkan yuran tersebut, maka Dr. Mahathir membalasnya dengan melancarkan seolah-olah kempen, iaitu beli barangan Britain sebagai barangan yang terakhir, bukan yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi bagi Amerika, itu juga adalah satu boykot kepada barat yang turut terasa kepada Amerika. Kemudian dia melancarkan pada tahun berikutnya, 1982, iaitu dasar pandang ke timur, iaitu Malaysia akan merujuk kepada Jepun dan Korea dari sudut teknologinya, budayanya, pelaburan dan sebagainya untuk dicontohi berbanding dengan barat, terutamanya Amerika dan Britain. Itu juga sebenarnya meningkatkan satu ketegangan dari sudut diplomasi secara tak langsung bila mana dilihat Malaysia seolah-olah cuba untuk menentang blok barat tersebut bagi pihak Amerika. Kemudian daripada itu juga pada zaman Tun Dr. Mahathir, itu juga satu perkara yang menimbulkan krisis ialah bila mana kita berdepan dengan krisis keuangan. Krisis ekonomi tahun 1998 yang mana Dr. Mahathir secara terang-terangan menyatakan ia adalah satu tindakan yang berpunca daripada spekulator daripada Amerika, George Soros. Maka sebagai satu orang pelabur daripada Amerika, maka kesannya direct kepada Amerika ketegangan tersebut. Kemudian Malaysia juga menolak
saranan formula daripada IMF untuk menyelesaikan konflik ekonomi tersebut. Di mana saranan IMF itu termasuklah pemotongan bajet, penjimatan, buang subsidi dan sebagainya. Sebaliknya, kita mengambil formula kita sendiri, iaitu mengikat mata wang ringgit kepada dolar kepada RM3.80 begitu pada era tersebut, sehinggalah kita berjaya memulihkan ekonomi kita beberapa tahun berikutnya. Semua perkara itu adalah perkara yang menimbulkan ketegangan di permukaannya, termasuklah kritikan-kritikan yang diambil kesempatan oleh Tun Dr. Mahathir di sidang PBB, OIC 6 dan sebagainya, yang jelas menentang hegemoni dan sikap double standard Amerika dan kuasa-kuasa barat terhadap negara-negara di dunia ketiga ataupun negara-negara membangun. Dan lebih lagi daripada itu, bila mana Tun Mahathir menggagaskan satu idea untuk menubuhkan satu EU, Kesatuan Eropah version Asia, iaitu apa yang disebut sebagai EAEC, iaitu satu gabungan negara-negara Asia Tenggara bersama dengan Asia Timur, itu bersama dengan China, Korea dan juga Jepun, untuk membentuk satu pakatan ekonomi tersendiri yang dilihat oleh Amerika cuba untuk menyaingi APEC yang diketuai ataupun dipelopori oleh Amerika secara langsungnya, dan tindakan itu menganggap satu perang secara tak langsung kepada satu penguasaan Amerika di rantau Asia Tenggara dan Asia Timur tersebut. Walaupun akhirnya gagasan itu tidak berjaya dimeteraikan, termasuklah tekanan daripada Amerika dan konflik dalaman sesama negara di Asia Timur yang dilihat tidak mahu didominasi oleh Jepun, terutamanya Korea dan juga China yang pernah berdepan dengan tindakan penjajahan hitam di bawah Jepun. Tetapi perkara itu direalisasikan dalam bentuk ASEAN Plus 3 yang diadakan pada dekad berikutnya di era bawah kepimpinan berikutnya. Itu beberapa event dalam bentuk diplomasi yang dilihat bahawa hubungan antara Malaysia dan Amerika di era Tun Dr. Mahathir itu adalah hubungan yang tegang. Tetapi sebenarnya hakikat dari sudut lain ianya berbeza. Pertamanya dari sudut keselamatan, kerjasama keselamatan antara Malaysia dengan Amerika berlaku peningkatan yang agak mendadak di era Tun Dr. Mahathir, yang mana pada setiap tahun, walaupun ada penerusan daripada era sebelumnya, tetapi ada peningkatan, iaitu latihan ketenteraan bersama untuk tentera laut Malaysia dan tentera laut Amerika, dan juga Air Force, tentera udara Malaysia bersama dengan tentera udara Amerika. Sama ada latihan yang diadakan di Malaysia ataupun di negara-negara lain yang melibatkan tentera kedua-dua negara semakin ditingkatkan. Kemudiannya berlaku peningkatan pembelian senjata untuk tujuan pertahanan daripada Amerika, sama ada senjata baru, termasuklah yang digunakan oleh tentera udara, jet pejuang yang dimiliki oleh tentera udara negara kita diberi daripada Amerika, dan alat-alat ganti yang digunakan untuk sektor pertahanan dalam negara kita, berlakunya satu jumlah yang meningkat pada era tersebut, pembelian daripada Amerika, menjadikan Amerika salah satu daripada negara yang menjadi pembekal utama kepada persenjataan untuk industri ataupun untuk pertahanan negara. Begitu juga lah dengan hubungan-hubungan yang lain, termasuklah dari sudut ekonomi yang berlakunya peningkatan pelaburan Amerika di Malaysia, terutamanya bila mana kita telah mengubah daripada fokus kepada ekspor komoditi seperti biji timah, getah, sawit dan sebagainya kepada apa kita sebutkan sebagai sektor pembuatan ataupun menjadi negara industri, menyebabkan pelaburan Amerika meningkat dalam sektor elektronik dan juga elektrik di Malaysia dengan begitu mendadak pada era tersebut. Jadi walaupun secara politiknya dilihat tegang, tetapi pada era Tun Dr. Mahathir juga Malaysia tetap menjadi pilihan kepada Amerika, dan Amerika tetap menjadi pilihan kepada ekspor Malaysia, menjadikan kedua-dua negara itu adalah negara yang penting dari sudut ekonomi. Fasa ketiga adalah pada era, fasa yang bermula pada tahun 2003, iaitu bermula pada era Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib, sehinggalah kepada hari ini. Itu fasa ketiga yang boleh kita bahagikan. Era Tun Abdullah Badawi kerjasama melalui diplomasi lembut dikatakan dengan watak Pak Allah tersebut, tetapi kita mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Amerika ketika mana era George Bush ketika itu beliau mulakan apa disebut sebagai perang terhadap terorisme ataupun keganasan. Malaysia memberikan kerjasama yang begitu rapat dengan Amerika, termasuklah perkongsian dari sudut perisikan, perkongsian dari sudut latihan perisikan, dan juga tindakan-tindakan yang ke arah untuk menentang aktiviti-aktiviti terorisme di rantau ini dan seluruh dunia. Begitu juga lah dengan tindakan Pak Allah menggagaskan Islam Hadari, yang walaupun ianya satu pemaparan dasar, tetapi menjadikan Malaysia ketika mana di era dunia melihat kepada Islamophobia pasca serangan 11 September 2001 itu, maka Malaysia dilihat sebagai negara yang tidak berada dalam lingkungan tersebut disebabkan penampilan kesederhanaan yang kita tunjukkan. Begitu juga lah dengan ekonomi dan sebagainya. Kemudian berikutnya pada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak,
yang dilihat sebagai fasa kemuncak hubungan antara Malaysia dengan Amerika, yang mana dari sudut keselamatannya kita meningkatkan hubungan dengan Amerika dari sudut keselamatan maritim, terutamanya di Selat Melaka dan juga di Laut Cina Selatan. Kita berdepan dengan aktiviti lanun yang cukup mengganggu perdagangan di Selat Melaka, maka kerjasama untuk keselamatan maritim itu berjaya mengurangkan beratus-peratus merosotnya aktiviti lanun di Selat Melaka dan seterusnya di Laut Cina Selatan yang perlukan kepada imbangan kuasa besar lain bila mana kita berdepan dengan tuntutan daripada negara jiran yang lebih besar, secara khususnya China terhadap Laut Cina Selatan. Maka kerjasama tersebut dipertingkatkan, juga melibatkan negara-negara lain seperti Vietnam dan juga Filipina beserta dengan Indonesia, sehingga menyebabkan kerjasama pertahanan maritim di era Najib semakin meningkat dengan Amerika. Kemudian kerjasama di sudut ekonomi, Obama mengasaskan TPP, Trans-Pacific Partnership, sebagai satu imbangan kepada apa yang cuba dibawa oleh China seperti BRI dan sebagainya. Malaysia menjadi antara negara awal yang mendokong usaha Obama tersebut. Walaupun selepas dua penggal Obama, berikutnya pada era Trump menarik diri daripada plan tersebut, tetapi Malaysia meneruskan hubungan dari sudut yang ianya berkait rapat dengan apa yang digagaskan oleh Datuk Seri Najib, itu liberalisasi ekonomi. Maka dari sudut ekonomi, hubungan di antara Malaysia dengan Amerika berada di kemuncaknya dengan peningkatan yang mendadak pada era Datuk Seri Najib. Tetapi dalam masa yang sama, di era Perdana Menteri yang sama, berlakunya penyusutan disebabkan satu isu sahaja, tapi isu itu isu yang besar, iaitu berlakunya isu 1MDB, yang mana DOJ ataupun Jabatan Kehakiman Amerika telah mengambil tindakan menyita aset-aset yang dikaitkan dengan wang yang dicuri daripada 1MDB yang berada di Amerika. Maka tindakan itu melibatkan tindakan perundangan yang melibatkan beberapa individu, termasuk dikaitkan dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri sendiri, menyebabkan hubungan diplomasi di antara kedua-dua negara berdepan dengan fasa-fasa penguncupan dari sudut itu. Walau bagaimanapun, ia tidak memberi kesan dari sudut kerjasama ekonomi di antara kedua-dua negara. Kemudian pasca Najib, kita fahamlah di era Tun Dr. Mahathir, kemudian berikutnya Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Ismail Sabri, dan hari ini Dr. Seri Anwar Ibrahim, kerjasama kembali dipertingkatkan dalam pelbagai perkara. Itu sedikit sejarah yang boleh kita pelajari di sini berkait sejarah hubungan di antara kedua-dua negara. Bila kita sebutkan berkait dengan sidang ASEAN, sebagaimana kita ketahui, memang setiap tahun siapa jadi tuan rumah ASEAN akan menjemput Presiden Amerika. Sebagaimana juga jemputan yang sama diberikan kepada Perdana Menteri Korea, Perdana Menteri Jepun, Kanada, New Zealand, Australia, UK, EU dan sebagainya, termasuk India, termasuk China dan juga Rusia. Itu memang jemputan kepada rakan dialog. Tetapi kita juga mengetahui bahawa Amerika mempunyai pilihan untuk hadir ataupun tidak hadir sebagai presiden, dan dia boleh wakilkan kepada naib presidennya ataupun kepada menteri luarnya ataupun setiausaha negara, istilahnya. Tetapi kenapa tahun ini Trump memilih untuk hadir dalam keadaan Malaysia adalah tuan rumahnya? Itu satu persoalan. Dan apa pula manfaat kepada Malaysia yang secara terbuka menerima dan menyambutnya dengan satu sambutan yang baik, bagaimana kita lihatkan beberapa hari lalu di KLIA? Pertamanya dalam konteks Trump, adakah Trump tidak mengetahui sikap Malaysia? Trump mengetahuinya, terutamanya dalam isu Gaza yang selalu disebut oleh ramai rakan-rakan yang menentang kehadiran tersebut. Kalau kita lihat dalam beberapa sidang media sepanjang pertemuan tersebut, Donald Trump secara jelas mengucapkan tahniah kepada Malaysia dalam beberapa isu, tetapi juga secara khusus menyebutkan tahniah kepada Indonesia dan menyebut rakan barunya Prabowo sebagai satu orang yang memberi sokongan kepada inisiatif Plan Damai Gaza yang diadakan baru-baru ini, yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh, satu kawasan peranginan di Laut Merah milik Mesir. Dan itu secara jelas disebut. Kenapa disebut Prabowo dan disebut Indonesia? Kerana kita mengetahui bahawa dalam plan damai yang diusahakan katanya oleh Donald Trump itu, ianya adalah inisiatif beberapa buah negara Islam yang bertemu dalam selang-seli sidang PBB baru-baru ini pada bulan 9 yang diketuai oleh Presiden Turki Erdogan pada ketika itu. Ada juga Emir kepada Qatar, wakil UAE dan juga Saudi, Perdana Menteri Mesir dan juga Presiden Prabowo, Perdana Menteri Pakistan, sekitar 8 orang pemimpin daripada negara-negara majoriti Muslim yang hadir dalam pertemuan dengan Donald Trump pada ketika itu, terutamanya berlaku pasca serangan Israel terhadap Qatar yang membunuh 2 rakyat Qatar dan juga beberapa orang rakyat ataupun pemimpin yang ada kaitan dengan Palestin, gerakan Hamas sendiri. Dan dalam pertemuan tersebutlah digagaskan idea tersebut yang menyebabkan Trump balik ke Amerika, memanggil Netanyahu, memaksa Netanyahu untuk menerima pelan damai tersebut. Malaysia diketahui sebagai sebuah negara yang tidak terima sepenuhnya pelan damai tersebut, tetapi kita menyokong sebahagiannya, terutama yang berkait dengan gencatan senjata.
sememangnya kita mengiktiraf dan menyokong penuh gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan yang diberikan, tetapi pelan damai yang walaupun tidak diketahui secara detail keseluruhannya, tetapi diketahui salah satunya yang selalu disebut oleh Donald Trump, iaitu mereka sendiri datang nak mentadbir membangunkan Gaza, termasuklah menamakan rakannya bekas Perdana Menteri Britain Tony Blair sebagai pihak yang akan salah satunya memimpin kepada pentadbiran ataupun pembangunan semula tersebut. Itu antara perkara yang tidak dipersetujui oleh Malaysia, menyebabkan persetujuan Malaysia dalam pelan damai tersebut adalah persetujuan yang bersyarat. Sepatutnya dalam konteks tersebut, Trump tidak boleh hadir ke Malaysia kerana Malaysia bukan penyokong sepenuhnya kepada pelan damai tersebut. Sebab itulah dalam konteks pertemuan di Sharm el-Sheikh, Mesir itu, Malaysia tidak dijemput sekali kerana kita bukan termasuk negara yang menyokong sepenuhnya pelan damai tersebut. Dan dalam konteks ini juga, kita tidaklah mengatakan salah kepada Indonesia ataupun Turki ataupun Qatar dan mana-mana negara yang terlibat dalam pelan damai tersebut. Setidaknya melalui diplomasi yang mereka lakukan, yang janji-janji yang mereka lakukan kepada Amerika, membolehkan gencatan senjata ini berlaku. Walaupun boleh jadi mempunyai perbezaan tertentu dengan sikap Malaysia dalam hal tersebut, kerana kita berpegang pada piagam PBB, iaitu self-determination, iaitu rakyat negara tersebut perlu diberi hak untuk menentukan wilayah berdaulat mereka, siapa yang memerintahnya, siapa yang mentadbirnya, siapa yang membangunkannya, bukan pihak luar. Itu sikap kita yang selaras dengan piagam PBB. Tetapi teknik, strategi dan dilakukan oleh negara-negara jiran, maksud Indonesia dan lain-lain itu, turut kita hormati sikap mereka. Setidaknya ianya telah membuahkan kejayaan dengan terhentinya perang yang berlaku, walaupun masih lagi berlaku pelanggaran oleh pihak Israel untuk tempoh beberapa minggu ini. Kita balik kepada sikap Trump tadi. Kalaulah begitu sikap Malaysia dan telah diketahui oleh Donald Trump, kenapa tetap Trump hadir ke Malaysia? Apa manfaatnya hadir ke Malaysia? Kalau semata-mata sidang ASEAN, dia boleh tidak hadir dan mewakilkan kepada Vice President ataupun kepada setiausaha negaranya untuk hadir. Tetapi Trump perlukan manfaat kerana Malaysia ada satu nilai bila mana kita menjadi orang tengah, mediator dalam mendamaikan Thailand dan Cambodia dalam perang yang berlaku pada beberapa bulan yang lalu. Bila mana Malaysia berjaya untuk menjadi negotiator ataupun mediator yang akhirnya berjaya mewujudkan gencatan senjata di antara kedua-dua negara, maka ia memberi peluang kepada Amerika untuk turut sama mengambil nama ataupun benefit daripada pertemuan tersebut. Maka di atas kekuatan yang Malaysia punyai itu, mendatangkan satu minat kepada Trump untuk datang ke Malaysia untuk menjadi saksi kepada kedua-dua pihak yang akan menandatangani pelan damai tersebut, yang disebut sebagai Kuala Lumpur Peace Accord, yang mana ianya melibatkan persetujuan sempadan di antara kedua-dua pihak. Tidak kiralah ianya sekadar untuk mengambil kredit ataupun sememangnya ada peranan Donald Trump di situ, tetapi itulah minat Donald Trump pada ketika ini yang dibaca awal oleh Malaysia, menyebabkan kita ada perkara yang bermakna untuk ditawarkan kepada Trump supaya hadir ke sidang ASEAN kali ini yang berada di Kuala Lumpur, walaupun Trump ada pilihan untuk hadir. Dan ternyata pada hari kehadiran beliau, hari pertama, kedua-dua negara Thailand dan Cambodia telah pun bersetuju untuk duduk dalam majlis tersebut menandatangani perjanjian damai di antara kedua-dua negara yang disaksikan oleh Donald Trump sama dengan Perdana Menteri Malaysia. Maka itu cukup memberikan kebanggaan dan keseronokan kepada Donald Trump yang betul-betul tergila-gilakan untuk mendapat Nobel Peace Prize. Walaupun tak dapat tahun ini, boleh jadi tahun depan atau tahun berikutnya beliau akan perolehinya disebabkan lobby-lobby yang beliau lakukan tersebut. Maka nilai Malaysia ada di situ bagi pihak Donald Trump yang diketahui oleh kita. Dan dalam konteks Malaysia pula, apa manfaatnya kepada Malaysia? Sebenarnya apa yang Malaysia mahukan? Ya, kita boleh jawab kita sebagai tuan rumah yang mempengerusikan ASEAN pada tahun ini, yang pastinya kita tidak boleh elak untuk menjemput Presiden Amerika, Perdana Menteri Jepun, Korea, Australia, New Zealand dan sebagainya. Tetapi juga sebenarnya sudah pastinya sebagai tuan rumah kita mengharapkan manfaat kepada negara kita secara tersendiri. Pastinya apa yang diharapkan oleh Malaysia bukanlah penyelesaian kepada konflik yang berlaku di mana-mana rantau termasuk di Middle East dengan kehadiran Donald Trump itu, kerana platformnya yang berbeza walaupun boleh disuarakan, tetapi untuk kepentingan negara sendiri berkait dengan perang tarif yang dikenakan kepada banyak negara di seluruh dunia, terutamanya China dan sebagainya, dan Malaysia sendiri dikenakan sebanyak 24, kemudian naik pada 25% oleh Donald Trump, dan telah pun berlaku rundingan sebelum daripada ini berkait dengan tarif tersebut yang pastinya memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara berupa penyusupan, krisis dan sebagainya. Tetapi rundingan awal dahulu hanya berlaku apa yang disebut sebagai persetujuan awal, bukan satu persetujuan bersama yang konkret. Dan pengharapan kepada Malaysia ialah kehadiran Donald Trump itu
akan menyimpulkan rundingan yang dilakukan berbulan-bulan. Walaupun kebanyakan negara-negara lain, terutamanya negara jiran kita sebagaimana Vietnam dan Indonesia telah pun menyelesaikan rundingan tersebut, mereka diturunkan daripada 35% kepada 19% tarif mereka, dan barangan Amerika masuk ke kedua-dua negara itu dengan zero tarif, dan negara-negara itu dipaksa untuk membeli produk-produk daripada Amerika dalam jumlah yang besar sebagaimana gas, begitu jugalah dengan produk makanan seperti soya dan sebagainya kepada Amerika untuk tempoh yang panjang. Dan dalam konteks Malaysia, setelah mana berlakunya pertemuan di antara kedua-dua negara yang menyimpulkan satu dengan satu perjanjian perdagangan kedua-dua negara, maka ketahuilah kita bahawa dimuktamadkan 19% bagaimana yang diketahui, dan diberikan pengecualian kenaikan tarif 19% itu kepada banyak produk-produk lain, terutamanya iaitu produk yang berkait dengan komoditi iaitu getah dan juga sawit yang banyak dieksport ke Amerika, dan produk-produk yang berkait dengan melibatkan perubatan farmasikal, melibatkan alat-alat ganti pesawat dan beberapa produk-produk lain itu yang diberikan kelebihan kepada Malaysia, yang mana pengecualian itu melibatkan satu jumlah ekspor yang bernilai 22 bilion ringgit Malaysia. Satu jumlah yang besar. Kalaulah produk-produk tersebut tidak dikecualikan daripada tarif yang dikenakan 19% itu, pastinya kesannya akan melanda kepada pihak yang terlibat dalam industri sawit dan juga industri getah dalam negara kita, yang pastinya bukan sekadar di kalangan syarikat-syarikat korporat, kilang dan sebagainya, tetapi juga adalah rakyat bawahan, rakyat kebanyakan yang menjadi petani-petani, pemilik-pemilik kebun sawit, getah dan sebagainya di seluruh negara. Itu di antara perkara yang kita perolehi. Walaupun bagi pandangan saya, ia bukan sesuatu yang terlalu menggembirakan, kerana di era Donald Trump ini bukanlah era yang menggembirakan. Beliau sentiasa meletakkan kelebihan mesti berpihak kepada Amerika, biarlah orang lain menerima kerugiannya. Tetapi setidaknya ketika berdepan dengan orang yang buas sebegini, kita mendapat satu kelebihan yang lebih berbanding dengan negara-negara lain dari sudut rundingan tersebut. Tetapi sebenarnya di sini adalah satu pengajaran yang kita boleh berikan. Bukan bermakna kita menyatakan sokongan kepada tindakan Donald Trump atau menyokong atau tidak menyokong kehadiran Donald Trump. Tapi tujuan kita membuat video penerangan pada hari ini adalah untuk melihat di mana sudut yang perlu kita berikan tumpuan dalam konteks kita, rakyat kebiasaan yang bukan pun kerajaan ini, untuk membina kekuatan kepada negara kita. Bagaimana dalam konteks yang kita lihat tadi, sejarah pada zaman Tunku Abdul Rahman sampailah pada Dr. Seri Anwar Ibrahim pada hari ini sebagai Perdana Menteri ke-10, dan juga sejarah bagaimana negara kita berdiplomasi, dan yang ketiga sejarah bagaimana kita memperolehi manfaat ekonomi dalam hubungan ini perlu kita pelajari bersama. Ianya dicirikan ataupun telah dibentuk sejak sekian lama oleh tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin terdahulu. Kenapa Malaysia tetap menjadi pilihan pelaburan Amerika, dan Malaysia punya produk juga menjadi pilihan di Amerika, kerana ianya melibatkan banyak perkara, termasuklah ekosistem kita, termasuklah dengan keupayaan tenaga kerja mahir yang ada pada Malaysia yang lebih berbanding dengan negara-negara lain yang ada rantau ini, menyebabkan kita sentiasa menjadi pilihan, termasuklah dengan infrastruktur yang baik yang ada dalam negara kita. Begitu jugalah dengan indeks keamanan, Global Peace Index, yang berada pada kedudukan yang baik. Itu berkedudukan yang ke-13 daripada 193 buah negara pada tahun ini. Semua itu adalah ramuan-ramuan yang sebenarnya telah pun digagaskan secara panjang lebar oleh pemimpin terdahulu dalam konteks industri ataupun teknologi tinggi yang datang ke Malaysia. Pelaburannya daripada Amerika, ianya bukan baru, bermula sejak tahun 70-an lagi. Syarikat seperti Intel, Texas Instruments, Micron dan sebagainya yang datang ke negara kita membuat semiconductor industri dan sebagainya. Ia adalah satu proses yang panjang. Maka hari ini ia tidak boleh dengan mudah-mudah ditinggalkan oleh negara besar tersebut dengan semata-mata tidak setuju dengan sikap kita dalam isu Gaza, dan dia juga tidak boleh mengalih sektor tersebut ke negara-negara jiran yang lain kerana kesediaan dari sudut infrastruktur dan tenaga pekerja mahir mereka itu belum mencukupi kehendak negara besar tersebut. Jadi terima kasih patut kita ucapkan kepada pemimpin-pemimpin terdahulu, khususnya bermula pada era Tun Razak, kemudian Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin berikutnya, termasuklah Dr. Sri Najib, Pak Allah dan sebagainya, termasuklah Perdana Menteri pada ini, yang mana penumpuan kita kepada sektor pengelmuan, sektor pendidikan terutamanya telah pun memberikan kesan sehingga hari ini, walaupun kita mempunyai satu sikap yang kritikal, satu sikap yang kritis, satu sikap yang dikatakan keras kadang-kalanya dalam isu-isu yang melibatkan dasar luar Amerika terhadap Palestin dan sebagainya, tetapi mereka tidak boleh tinggalkan kita disebabkan keupayaan kita dalam menguruskan
pelaburan, dalam menguruskan industri dan pelbagai kerjasama yang melibatkan kedua-dua negara. Ini satu perkara yang beri pengajaran oleh kita bersama. Sama ada kita setuju tidak setuju, Donald Trump telah pun hadir ke Malaysia dan telah pun, ketika mana video ini disiarkan, telah pun berlepas keluar daripada Malaysia. Ini yang telah berlaku. Demonstrasi perlu diteruskan, menunjukkan sikap kita rakyat Malaysia, rakyat kebanyakan, supaya dengan sokongan ataupun ketegasan rakyat kebanyakan dalam negara kita dalam isu-isu antarabangsa itu akan kekal memberi satu ketegasan kepada mana-mana saja pemimpin dan kerajaan yang memerintah Malaysia untuk tidak bermudah-mudah mengubah polisi luar kita untuk menyokong sepenuhnya Amerika, semuanya dalam konteks peperangan di Timur Tengah ataupun di mana-mana benua yang berlaku di dunia ini. Itu adalah tugas kita sebagai rakyat. Manakala tugas kita sebagai rakyat juga dalam konteks untuk meningkatkan pengetahuan dalam sektor, dalam pelbagai sektor, supaya kita kekal menjadi sebuah negara yang semakin hari semakin meningkat tenaga pekerja mahirnya, pakar-pakar dalam pelbagai bidangnya, yang menjadikan negara kita negara yang ada daya tarikan, yang orang tidak boleh lari, melainkan mereka terpaksa bekerjasama dengan kita untuk ekonomi, diplomasi dan sebagainya. Sebagaimana dalam kes kita sebutkan tadi, walaupun kita ada ketegasan tersendiri dalam dasar-dasar luar yang boleh jadi tidak bersetuju dengan negara-negara tersebut. Inilah sedikit sebanyak yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ini. Ada yang untung, ada yang rugi, ada yang lebih dan ada yang kurang di sebalik kedatangan Donald Trump tersebut yang perlu sama-sama kita pelajari.